Tapi Keling, ni aku nak cakap dengan kau. Yang bulat tidak akan datang bergolek. Yang pipih tidak akan datang melayang. Pukimak, kelentit mak kau panjang. Yang pipih kalau tak ada, yang membaling dia tak akan terbang. Dia tak akan melayang. Yang bulat kalau tidak kena penendang, dia tidak datang bergolek. Sial. Kau jangan nak spin. Kalau aku dah bercakap, boleh mampus engkau, Keling. Sebab aku nak tengok hayat engkau di dalam jerigi besi. Faham? Aku bukan sembang Zain ni. Kalau aku ndak sudah sampai saat dan ketiga, kalau aku ndak, aku bawa puteri depan mata kau. Kau suka atau tak suka? 25 hari bulan Julai juga. Benda ini bukan sekadar ucapan jahat di mulut, tetapi realiti. Ucapan yang diucapkan, yang dilafazkan telah dilaksanakan. Maka ini yang dikatakan jenayah. Faham? Berapa gila? Barat kata orang dah macam lelaki bini lah. Okay. Dah tak ada batas-batas adat, syarak, akal. Dah tak ada. Okay. Dah terbabas lah senang cakap kan. Ibarat kata orang tu kahwin sudah, nikah belum. Ibarat. Aku bukan sembang Zain ni. Kalau aku ndak sudah sampai saat dan ketiga, kalau aku ndak, aku bawa puteri depan mata kau. Kau suka atau tak suka?